Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Abah. Semoga petang ini semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimudahkan rezeki, amin. Petang ni Tok Abah dengan Tok Mak nak buat apa? Ubi ketuk. Jadi ubi ketuk goreng . Ada sikit ubi ni anak bagi. Ada 3-4 batang ni. Ni Tok Abah tengah potong-potong ni untuk direbus, nanti dah ditumbuk, ditaruhkan kelapa, garam dan digoreng. Okey, ni petang-petang ni makan ubi ketuk goreng ni sedap ni dengan kopi ataupun teh teh. Okey sahabat, nantikan video selanjutnya. Okey, ubi ni setelah kita basuh, bersih, dan kita rebus sampai empuk, sampai dia masak. Nanti kita tumbuk. Okey, ini ubi yang dah direbus, dah diangkat. Nanti kita tumbuk, dia lecek dia lah. Kalau orang boleh cakap lecek, kita tumbuk. Okey, nanti kita gaulkan dengan kelapa. Okey, ni kita apa tu mah? Kita nak apa? Nak tumbuk dia Okey, dia punya apa? Batang-batang dia tu kita dah buang mah. Batang ni kita lainkan dulu. Ni lainkan batangnya dulu. Lainkan batangnya Okey. Bukan batang, empulo dalam yang keras tu. Okey, kita dah mula nak menumbuk ni, tapi bahan-bahannya tu apa mak? Ini ubi yang dipotong, lepas tu kita kupas kulit dia, kita gebus sampai dia empuk. Lepas tu kita buang lah yang dia punya empulo yang tengah yang keras batang dia tu. Kata orang tak apa empulo lah, betul lah empulo yang keras tu kita buang. Kita masuk dalam satu bekas ni. Ini kelapa. Kelapa dah sebiji je sebiji kelapa. Tengoklah berapa banyak ubinya. Gula ni ikutlah berapa manis yang anak-anak dan sahabat nak, dan sedikit garam. Itu saja. Lepas tu nanti kita bulat-bulatkan dia, kita celup dengan tepung penggoreng dia tu, kita goreng. Itu nama getuk-getuk ubi. Getuk goreng. Getuk-getuk ubi goreng ini makanan nanti kuih legend. Tengok seterusnya. Ini nanti ubi ni dihaluskan, ditumbuk, dihaluskan. Lepas tu dimasukkan kelapa, gula dengan garam. Lepas tu nanti kita bulat-bulatkan. Ni kita mula nak apa? Menumbuk. Melenyek. Kita tak ada dia punya penumbuk dia. Kita pakai. Ini bukan gelas kaca, gelas plastik. Plastik. Bila ke bandar tu, Tok Baba ingat, tapi benda lain yang dia beli. Ya. Bila nak guna, biasalah kita kan. Dia masuk dekat apa tempat pusat beli belah tu, mata dah rambang. Kalau pergi DIY tu, Tok Baba satu hari berkali-kali. Jual Iko pun berkali-kali, tapi tak membeli. Tok Baba? Ya. Kita masukkan gula. Tengoklah nak manis, lebihkan gula. Tak nak manis, kurangkan gula. Tok Mak suka manis, masukkanlah. Kalau manis ni Tok Mak tak maaf dah. Tok Mak ni tak berapa nak elok. Tok Mak demam, batuk, sesama. Itulah penyakit-penyakit musim panas ni. Macam lenyek lah. Mak tak kuat melenyek tangan. Tangan sebelah ni pun kurang sihat. Kita masukkan garam ni untuk bagi lemak.
Masukkan kelapa Dah halus pakai sendok dulu. Boleh pakai sendok. Pakai sendok. Sendok kayu, sendok basic tak boleh. Boleh. Ni kuih-kuih tradisional mak-mak kita dulu. Zaman nenek kita dulu. Kecil-kecil dulu. Rajinlah arwah mak buat kan. Boleh Kak Abang? Boleh. Dah, masukkan lagi. Habiskan lah Okay, ni kita buat apa buat bulat-bulat dia ni kita bulat-bulat tadi. Okay, kita goreng dia Celup dengan tepung. Tepung tu tepung untuk macam goreng pisang semua tu. Mak buat sendiri je tepung ni tu. Taruh tepung beras, campur tepung jagung sikit, tepung gandum, taruh soda bikarbonat tu, tepung powder tu. Apa aja yang ada masuk lebur. Buat macam pekat-pekat gini kan. Agak dia boleh selaput dekat ubi tu. Goreng lah. Abang dah panaskan minyak? Ini kuih legend namanya ni. Kalau dulu dengan mak tok mak, arwah lah, arwah mak tok mak. Dia dah ketuk-ketuk dengan apa? Ubi, kelapa dengan gula, garam. Makan itu je. Baru apa sekarang ni tahu boleh digoreng pula, dicelup dengan tepung. Ni kita buat ni. Nama kuih legend ni. Anak-anak, sahabat-sahabat kalau rajin nak buat kecil-kecil, buat kecil-kecil. Aduk mak ni biasalah, mana tercekik tangan aja. Besar ni lah jadi tu. Jangan takut, dia lembik pun dia tak makan. Sebab kita dah campurkan dia dengan kelapa. Jadi dia ada minyak kan. Dia takkan melekat kat tangan. Untuk mak pegang macam ni, dia tak melekat. Boleh kan Najim? Ya. Ni dah panas minyak tu bawah. Okay, nanti seterusnya nanti kita goreng Ni kita buat ni teruslah sampai habis Okay. Okey, kita mula nak menggoreng. Minyak pun dah panas. Ni kita salut dia dengan tepung macam kita buat apa? Goreng pisang kan. Api slow lah. Dia tahu. Boleh. Pelan-pelan. Kita boleh tahu mana yang dah masak tu dia kuning. Kita tunggu sampai dia garing. Kita kuning-kuningan tu tunggu kita balikkan. Apa semua bau ubi ni? Ada sikit lagi. Yang besar tu ada tu. Sebab buat ubi apa tu? Besar sih. Okay, ni. Kita angkat dia.
Jenis kecil-kecil macam fishball. Ini aku buat. Ini kalau jual aku ni. Ya. Sebab bandar betul-betul kau tu dia orang ni. Kan? Sedap ni. Untuk ubi ni. Tanya. Dah tak? Orang makan kopok tak tidur malam makan batuk. Minyak. Ada lagi ke tak? Tak boleh. Sahabat-sahabat semua, ini kesudahan masakan petang ni. Tok Abang atau Mak, ubi ketuk goreng Ubi ketuk goreng. Ubi ketuk goreng. Ni kuih legend ni. Ya. Terus sekali kita terasa nak makan ni, kita masak lah. Okay, sahabat-sahabat, jemput makan semua. Assalamualaikum.